Okay gang, kita bersama Chef Saif. Saif. Kau goyang kau punya ni pencet. Okay, hari ni kita akan buat perapan. Perapan ni dia punya ni rahsia. Resepi turun-temurun keluarga Anika, keluarga Pak Jalil legacy. So Feeding. Feed apa? Kita apa? Perapan keluarga Jalil feed. Feed derhaka. Bukan. Resepi derhaka. Ada tambah-tambah sikit. Derhaka tu dari dia lah. Ya, sikit-sikit je. Tapi tak tahulah apa rasa ya. Ada apa ni? Sini kita ada perapan tadi lah. Ini ada apa? Ini kita ada kambing. Lamb shoulder. Lamb shoulder. Yeah, lamb shoulder. And here mate, we got chicken. Oh my god, chicken. Chicken. What more do we have? Hi YouTube, welcome back to my channel. What's up guys? Alright, so hari ni kita orang nak pergi camping. Dah lama tak camping sebenarnya ni. Tapi sekarang aku nak pergi ambil member aku dulu dekat LRT Sri Rampai. Lepas tu baru kita orang akan gerak pergi ke campsite. Campsite ni kalau tak silap aku nama kaki Bukit Genting kalau tak silap. Dekat area Batang Kali lah sana. So jom aku pergi ambil member aku dulu. Alright. Sekarang kita dah sampai dekat LRT Sri Rampai. Member aku pun baru text dia, cakap dia dah sampai. So tengok dekat mana. Aku rasa pergi tu. Oh ya tu. Hello. Tabakan je. Apa khabar? Hello. Lama dah jumpa. Cik, lama jumpa. Jom. Kita kena pergi petrol pump dulu, isi minyak. Lepas tu aku rasa kena pergi DIY kot. Kedai kunci kat rumah aku tak buka. Okey, plastik kena beli. Nak letakkan baju basah nanti dengan plastik sampah. Aku rasa diorang ada kat, tapi kita ambil je lah prepare untuk kita. Ni apa ni? Blanket. Oh, blanket pun boleh buat lapik dengan selimut terus. Ataupun nak susah kau beli benda ni je untuk alas leher. Kepala tu. Dah dapat. Okay guys, kita dah sampai dekat campsite. Kaki bukit campsite, area Batang Kali. Jazli, macam mana angkat barang? Dia dah sungai ya? Dah sungai. Dah macam reda apa. Okey, jom kita tengok. Ini contoh campsite dia.
Macam ni. Ada banyak lah tapak. Toilet dekat sana ada. Toilet dekat sana pun ada. Ada chalet kat situ. Chalet glamping punya tapak. Glamping punya tapak rasanya dia orang bagi kipas sekali Tengok setiap glamping ada kipas. Satu ada kipas, dua kipas. Kipas. Glamping. Ini glamping. Kalau tak ada, kita sewa boleh kot. Tapak kita anywhere daripada Gaza tu. Kita boleh sewa kipas tu. Terangan dia. Okey, kalau datang kat sini, dia punya parking dia sebelah sana. Tak tahu, belum tengok. Sebelah sana parking kereta semua. Dia tak ada jabatan ataupun jalan yang boleh bawa kereta terus. Selepas parking kereta, korang kena seberang sungai. Turun daripada tu, jalan tu turun. Lepas tu ada macam diorang bagi tempat letak barang lah. Macam tu hitam yang diorang letak tu. So letak barang korang untuk elak basah, bawa ke sini. Bawa ke sebelah sini, naik tangga. Macam kita orang punya campsite, ini tapak dia. Nombor 2, nombor 3. Lepas tu member aku seorang chalet sebelah sana. Sebab dia pun bawa family dia. Dia orang duduk chalet. Macam aku dengan Jazli, kita orang akan buka kemah kat sini. Sini lah. Aku rasa sini elok kot, tapak atas ni. Buka kemah kat sini. Apa ni? Glamping tak ada siapa. Mungkin Hani lah kot. Glamping sebab sub kemah. Diorang kalau Sub. rumah besar kena Sub Zarul, Kita tak ada 2 area tu. Anika. Depan tu dengan sini. Itu mana? Kita dengan Anwar. Oh, Anwar lagi. Sini mungkin boleh 2 lah. Sini satu, sana satu. Ataupun Kita boleh kat semua. Depan tu, tapi tak laki lah. buka kemah atas ni je lah. Tapi tak apalah, jangan kita tunggu diorang sampai dulu macam mana nak buat. Okay guys, tunggu yang lain sampai dulu. Sekarang kita relax dulu. Sekarang kita nak pergi tengok kedai runcit dia, tengok ada apa. Kedai runcit dia pun buka kemah je. Oh, ada QR, boleh pakai QR. Bang, nak beli air bang? Kedai runcit dia. Air yang sejuk tak ada bang? Air sejuk tak ada. Tapi kalau air gas, lepas tu beli ais jadi sejuk lah dia. Oh, ya sebab kita punya tong air ais tak ada lagi. Ya, tak ada air gas yang macam ni. Air gas ada anggur, ada aiskrim. Tahu lah, bagi saya mineral water. Perawatan. Ha. Nak berapa? Oh tu, Zaki. Zaki tu. Zaki. Nampak. Tak boleh, dah basah. Bang, berapa? Satu RM4. Zaki sebelah sana. Nampak Zaki kat sana. Zaki dah sampai. Tadi nampak Hani juga. Tadi nampak Hani. Hani pun dah sampai tadi. Dia naik balik. Oh, itu Hani. Ya tu. Hani dengan husband dia. Kita kat situ. Tu guys, dekat sini kalau korang sewa tapak glamping macam tu. Tu tapak glamping. Setiap tapak glamping ada kipas. Dia dah siapkan kipas. Kalau chalet pun ada kipas. Dan dekat setiap tapak glamping dah ada plug point. So korang just bawa extension je untuk guna. Kipas tak payah. Kalau duduk kemah yang tak ada kipas, nak sewa kipas pun boleh. Kipas RM10. Maksudnya sekali bayar je. Esok tu check out, baru kasih balik. Kalau 2 malam, oh tak tanya pula kalau 2 malam kira macam mana.
Tak apalah. So maksudnya semalam RM10 lah. 2 malam tak tahu. Kita tengok dulu macam ni. Mampus. Tarik je. Macam mana? Penat bai. Nak buat barang. Ini elok je duduk dalam tu. Subsilo dah sampai. Subsilo dengan Zarul. Aku hari ni jadi transport tak? Tukang alih. Aduh, bawa barang orang. Wow, 1 malam je. Satu malam je tengok barang. Kenapa barang tak kira banyak sangat? Dia cakap barang nak melepak. Dia sangkut je. Tak nak attachment ni. Ini benda ni. Tak, ini saya cabut. Turun balik ke? Sebab tengok benda ni cabut. Orang tak berpengalaman. Orang berpengalaman. Mari kita tengok. Struggle tu. Finally. Inilah hasil dia. Orangnya terima. Kau pasang sini kot. Tak tahu nak pasang mana ni. Tak pasang lagi. Tak pasang ni. Tu Hafiz duduk tolong tu.
Okay, Jazli kelaparan. Kau lapar kan? Kau cakap dia lapar. Ada. Apa? Saya newbie. Newbie Saya newbie. Saya tengok daripada jauh. Diorang punya setup macam buat double story tadi. Betul. Setelah 1 jam baru siap. Ini rupa dia. Ni tuan rumah ni. Ambil ni dulu. Pam angin. Oh, siap buat tilam sekali. Mestilah bro. Kita bercuti lah. Pam angin ni. Kita tengok rumah ni pula. Tuan rumah tak siap lagi. Pakulah dulu. Dia dah ikat loh baku kan. Tu ni first time tau. Lepas puluh-puluh tahun. Ni biarkanlah Mas ni. Apa nak buat ni? Lepas ni Kau punya ni dah cantik dah. Ni dah kasih. apa dia yang cantik? Oh, hujan. Air masuk tak? Hujan. Oh, pukul 6. Oh, hujan berhenti awal lah. Hai. Jangan buat hal. Setelah bertungku lumus, akhirnya. Oh, air dah lama. Dah surut sikit lah. Kita kena ukur je. Pergi. Jazli, apa perasaan anda selepas bertukar lumus dalam hujan? Best. Best But no repeat. Wah, alhamdulillah hujan dah stop. Kalau tidak, aduh hai. Oh, mantap. Ya. Sampai atas ke seberang? Encik lah. Ada rasa besok aku buat kaya pun. Cik, lampu tak terang sangat, ini je yang ada. Boleh lah. Okay, asalkan nampak Jazli okey lah. Hujan kau lebat tadi. Setelah 1 jam, ini tempat kita orang. 1, 2, 3.
Bawah sana tempat lepak. Apa dia? Ada sini. Ya, aku punya ni. Kita nak bersihkan pasir. Pasir pantai jahat tu. Ini kena bersihkan. Rumah senang. Tak, rumah aku macam ada betul. Rumah landed rumah. Balik. Untuk lumus kita, akhirnya kita dapat buat vlog. Tak nampak muka. Kenapa muka kita gelap sangat? Ya sayang. Sangat pusing mana? Ada ke pasir? Okey, main kat sini je, okey? Nampak ke malam putih? Nampak? Nampak? Tadi, bateri. Kenapa dia jatuh tu? Tak tahu. Kau buat extra. Extra kot. Kau boleh tu. Lem apa? Hai tu. Masalahnya dia tengok seluruh muka dia. Betul ke ni? Betul ke ni? My question kenapa asyik? I don't Nampak hotdog ke apa tu? Oh, hotdog. Ni hotdog. Ini ayam. Yang kau kira kambing ni? Kambing dah tu. Tak, okey je. Ya, nak protect orang. Bocah geng. Jangan orang kaya tahu. Protect Zaki lah. Protect Zaki. Zaimi. Zaimi. Ah, ni. Kat. Nak cakap ke nak nyanyi ada tu kan? Tak dengar? Kasihan kata. Semua orang kena tanya organisasi. Idea. Dah. Aku kena sikit. Macam nak bodoh dia ni. Kau lah timing nak sandar. Kenapa belakang? Kenapa? Tak defend lah. Kau kena defend diri. Kenapa kau Ramai orang suspect kan. Kenapa? Kenapa Bukan werewolf. Tak payah. Sebagai bukan werewolf lah. Apa dulu satu lagi? Mudah tu je buat. Siapa fortune teller? Buat Nampak kan werewolf. Apa yang membuatkan rasa macam diri tu bukan werewolf? Memang bukan werewolf. Tak, lain. Alasan lain. Biasa gelap macam ni memang. Tak apa dah, tak percaya tak apa. Jangan redor. Redor je. Kita boleh redor. discussion ni tak membantu.
Pak membantu. Next. 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 Dah stres sangat Okay, mati lah. Jadi trik je. Sakit je. Ni bunuh. Aku nampak mata dia. Dia tahu, kau tahu. Tak boleh. Oh, you pun cakap gitu. Sebab discuss orang tuduh aku ke Wewu? Sebab dia dah dapat tahu. Dia dah dapat tahu bila kau cakap apa lama sangat werewolf tu. Cakap ni tak boleh ni. Dia vote up. Vote. Gila aku. Aku boleh. Now you feel how I feeling, is it? Dengan easy je. You very I'm very disappointed. You I try to play more longer but I cannot. I know what Anwar. Okay, dua orang ni bukan Wewu. Pity you. Mana dua orang mana? Apa PTU? Okay, dia Betul ke? Betul. Boleh percaya ke? Boleh percaya? Aku boleh sebut. Kenapa kau senyap? Sakit rasa. One day we will find the day. Masalahnya tadi aku dah mati dulu. One day. Ni aku mati kali kedua. Apa jadi? Siapa bukan Sakit. It's just a game. Just sikit anjay. Jangan. tahu first night memang dia tak akan tunjuk siapa tau. Kau dia werewolf. Dia akan bagi tahu orang tu human. I'm not a werewolf. Up to you to believe or not. Oh my god. Sounds so confident. Interesting. How much? Aku ke voting ni tak buat kerja. Tak, Naik tak buat kerja. Dia lagi. Naik dah mati kan? Naik. Tak, naik tak mati lagi. Siapa naik tu? Siapa naik? Tak tahu. Aku pun Sebab you tak tahu. You tahu sebab you werewolf. Oh, dia heboh. Dia main teka je. Sebab tu dia tak tahu. Siapa naik? Good morning, hari kedua dekat campsite. Ini muka-muka semalam. Dan kalau Kantoy tertangkap, dia tu killer. So apa jadi? Itu werewolf. Dia terus out lah. Game tu continue ke ataupun dah macam main semalam tak lah? Oi. Berapa guys? Kan masak apa? Kau makan apa? Hari ni kan masak sosis tolo dengan roti. Sosis toro. Chef buat apa? Alah. Roti telur. Roti telur dan omelette. Kami nak bawa saya tanya kelulu. Kelulu. Madu kelulu. Kelulu. Madu. Ya. Memang beriku. Tak ada satu masa tu aku buat. Dia jatuh. Dia dah panik. Masa laju kan. Kalau dah terlepas memang babai aku. Aku duduk je sini tengok kau. Apa buat ni lah.